Okey ni, pengguna GoPro 10. Untuk makluman, penggunaan GoPro 10 ada mode delay ya. Ada mode delay dia. Delay yang macam mana orang duk tekan tu kan. So mula-mula kalau buka, kita pergi kat kita punya setting biasa ni kan. Setting biasa ni kita tekan kat sini. Tekan kat sini. Lepas tu ambil kat lambang pensel ni. Pak. Lambang pensel dia keluar macam ni. Dia keluar macam ni. Tu nampak ada tulis sign hindsight ni. Hindsight ni kita kena on. Kita nak berapa minit? Kita nak 15 minit ataupun 30 minit kan. Okey, aku ambil contoh 15 minit dulu lah. 15 minit nampak ah. 15 minit. Boleh kamera tak mau fokus 15 minit kita ambil. Okey, settle yang tu. Hal lain tak usik dah. Hal lain tak usik dah. Keluar balik. Okey. Ni aku dah buat shortcut ni kat sini ni. Aku buat shortcut dah. So tengok contoh. Tengok dia dah rakam 15 second tu. Nampak tu. Nampak dia dah bergerak. Strike. Rakam strike. Rakam strike. Ada geng. Okey, contoh. Alright. Okey, jom kita tengok balik video tu jadi macam mana. Boleh tutup ni dulu. Kita off hindsight tu. Hindsight off. Okey. Alright. Kita tengok balik rakaman tu. Aku dah buat shortcut ni kat sini. Aku buat shortcut dah. So tengok contoh. Tengok dia dah rakam 15 second tu. Nampak tu. Nampak dia dah bergerak. Strike. Rakam strike. Rakam strike. Ada geng. Okey, contoh. Jadi jadi ya.